Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ni sekarang kita ada satu tempat, namanya Jil Peninggalan Belanda tahun 1936. Ni Jil kecil je. Satu ada boleh 4. 1, 2, 3, 4. Oh, gini ya. Tandas jamban tepi. Macam jamban kat masjid kan? Kan? Ada air kan sebelah kan? Bukan. Ni tak ada bilik air sana. Oh ni. Oh ini yang ada bilik air. Yang lain tak ada. Tandas kan? Ni yang ada tandas. Yang ni tak ada tandas aku ni. Kita nak pergi cari kilang sagu. Kilang sagu di Daik Lingga. Bawa sagu kiri kanan. Sagu yang ada. Ni kita nak tengok sini ya. Ni masuk sagu. Jentera masuk dah. Ni batang sagu ni. Tengok ada tebang tu. Tu jalan masuk tu. Lecak. Tu. Batang sagu tu diperah. Kalau nampak orang tu boleh tinggal masuk. Lecak tak apa. Tu. Sagu semua ni. Wah. Tarik. Sagu. Ni batang-batang sagu sebelum diperah. Sini pun kena perah ni. Ini bukan Ni kata usuk sana rumah akad umur 60-an ni. Oh ni. Saya lagi kena atap. Rumbia. Penipak tu. Kilangnya mana? Panggil. Ni ada masjid baru ni. Ni ada dah tu. Video tahun dah ada. Ni. Kita nampak ni ada ni batang-batang apa? Apa ni? Pakin tu. Sagu. Okey. Jadi tu ni mana tepi ni? Tu. Sagu. Tu yang dah. Saya kena minta izin abang tu. Tak boleh masuk. Ini batang sagu. Bau dia. Ni perah ni. Jadi sagu. Assalamualaikum. Mau tengok. Proses sagu. Oh itu. Itu dari sungai. Itu sungai dia. Macam mana proses bang? Tak belum lagi lah. Ni dah diproses. Oh dah diproses. Ini apa? Ni sampen dia. Oh, tu dia punya tu dah. Oh dikikir ni di tempat. Apa? Bukan sampen ni. Kikir apa? Kita panggil paut. Parut, lepas tu dimasuk dalam ni. Masuk dalam ni baru jadikan sagu macam ni. Lepas tu ini nanti dialih ke sana. Ini ada selang ni. Air je yang. Oh itu. Air dia je, ada saringan pula dalam dia. Oh ini yang akan ditapis-tapis di sagu. Ini jadi sagu. Oh.
Dia buat TikTok je. Yang belah sana tu tengah buat. Ha? Yang belah sana. Itu tengah buat tu. Okey, jom kita masuk ke dalam tempat proses untuk pembersihan kawasan kampung ni. Kulit sagu ni ini dulu lah. Oh. Kayu ni. Mana tu? Oh ni. Itu proses kan. Oh, sebelah sana. Boleh jalan ke tu? Ya. Malaysia bang? Ya. No. Negeri Sembilan. Oh, ya. Ini untuk apa? Untuk tapis. Tapi ni proses dia. Kalau sagu yang jadi sagu tu. Oh ya, tu. Oh ni yang sudah diparut kan ni? Oh yang tadi yang parut. Lepas tu sana lah sagu dia. Yang bersih yang mana yang bersih? Oh. Ini yang dah proses. Ini yang bersih tu. Mana bang bersih? Oh bersih sana. Ni yang kotor. Oh kotor lagi. Ampas dia. Ampas dia. Yang apa tu dibuang ke sini. Okey. Itu yang bersih. Oh sana. Mana mau lalu ni? Boleh? Penuh. Assalamualaikum. Oh ini yang udah jadi? Ya. Ah ini. Tinggal yang kotor je kita. Yang bersihnya yang mana? Oh masuk guni. Ni atas ni. Oh tu baru dihantar kedai. Oh ni bersih semua. So, kita minum petang di kampung Keling. Makan sagu. Lemping sagu. Apa ni? Dan Lempeng. lempeng sagu. Warung Cece. So hari ni petang akhir kita di Baik. Kita makan makanan yang berteraskan sagu. Oh, kena order dulu kan? Order dulu, Bu? Order di mana? Di meja ya? Ayo. Okey, kita sekarang ini kampung apa bang? Merawang. Merawang. Ya. Ini kampung Merawang, tempat lubuk muncul malam. Ini ada satu masjid. Masjid bentuk rumah adat dulu. Rumah adat Melayu dulu. Di masjid ni dibuat bentuk macam tu. Dia tinggi dia di masjid ni. Okay, sekarang kita di rumah
Rumah Pak Rudi. Hari ni ada apa? Selamat, doa selamat. Selamat. Jadi InsyaAllah rumah nak berangkat umrah. Jadi doakanlah sebab baru sembuh dari sakit ke umrah, mudah-mudahan sihat selalu. Ini pintu. Pencabaran naik gunung. 2 hari ya naik kan? Ha? Dah 1 hari je. Orang kata bermalam. Oh ya, bermalam kena berehat. 1 hari saja. Lelah lah sana. Nanti 1 hari. Dia dah menggak kuning. Menggak kuning? Ha. Menggak kuning siapa? Depan ni. Siapa? Bugat Kuning tu adalah orang kaya Megat, keturunan daripada Megat dari Pangkalan Kandis Jambi. Dia merupakan orang pertama sebelum ketibaan Sultan Mahmud Riyad Shah. Oh, orang apa tadi? Menggak kuning tu dia macam Berasal survey. dari Jambi. Tidak, dia adalah orang tadi Megat yang tadi mengembara ke Pulau Lingga ini, dan dia yang pertama tadi menjejaki Pulau Lingga sebelum ketibaan Sultan Mahmud. Kira dia macam dia lah buka dulu sini. Dia buka, maka keturunan dia juga akhirnya tadi melakukan tadi pengabdian atau tunduk setia bersama Sultan, dan diberi jabatan sebagai orang kaya, dan di antaranya juga sebagai jabatan Temenggung. Seperti di Pulau Mapar adalah Temenggung Jamaluddin, itu merupakan keturunan daripada Megat Kuning. Temenggung ni kalau di sekarang apa ya? Kalau Temenggung, kalau di sini adalah dia Temenggung Lingga, itu dia merupakan penjaga keamanan di lautan. Okey, panglima di lautan lah. Panglima di lautan, tapi di Kepulauan Lingga. Kita ada Temenggung Riau seperti Temenggung Abdul Jamal dan sebagainya. Dan juga ada Temenggung Lingga, iaitu tadi salah satunya Temenggung Jamaluddin yang makamnya berada di Pulau Mapar. Makam dalam ni lah. Dalam 2 kilo. Oh, jauh juga. Dan kita menaiki tangga 191 buah anak tangga. Ada tangga lagi? Ya. Kita pergi. Tak nak jalan berdua bawa kereta motor. Tak. Tapi naik tangga atas. Dah tiket je. Waktu. Oh, tangga boleh. Tengok. Tapi sempat ke? Sempat. Nak je? Boleh. Tu boleh. Motor. Sampai ke hujung. Jom mas. Okey, kita nak pergi ke makam Megat Kuning. Orang yang pertama menjejakkan kaki ataupun pembuka Daik Lingga ni. Jalan masuk dia ke jalan pintu kaki Gunung Daik tu. Ni lah. Bersama dengan Ucu War. Gunung Daik menampakkan sambut tetamu datang. Jadi yang mana mendaki Gunung Daik ni, dia akan lalu jalan ni lah. Sebelah rumah Pak Rudi saja. Oh tu, nampak Gunung Daik. Hari ni dia bermurah hati, menunjukkan diri. Orang kampung. Tu Gunung Daik bercabang 3, patah 1. Cindai menangis, patah. Tinggal 2. Nak masuk ke dalam ni dalam 2 kilo jugalah daripada pintu masuk terbang Gunung Daik ni. 2 kilo. Kita dah nampak dah tangga. Ya, pergi sejuk. Kalau ni atas lagi ni. Tahan sejuk dia ni tuan-tuan. Kaki gunung kan. Itu di atas bukit. Okey, ni tangga dia. Okey, kita naik dulu. Ucu tunggu bawah ah. Naik sekali, tunggu bawah. Berpeluh nanti yang naik. Okey, kita akan naik. Sambil-sambil tu Ucu akan bercerita kisah-kisah apa dia Megat Kuning ni. Ini situs makam Megat Kuning.
saya percaya mesti ramai yang mungkin tak tahu datang sini sebab kami pun baru dengar dan kebetulan rezeki kan. Okey, jom kita naik. Naik. Jalan pun tangga. Ada 100 berapa je? 191. Anak tangga ni ada 191 anak tangga. Tangga dia data relax lah. Tapi ada lagi tinggi masa kita pergi di mana? Di Barus. Itu 1000. Lagi tinggi tu. Ni dalam hutan. Dia macam ucu sebut tadi tu, dia temenggung. Dilantik sebagai temenggung yang menjaga lautan. Negara kita ni Panglima Angkatan Tentera Lautan lah. Tentera Laut. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Video ni tak potong ni, terus je lah. Nanti kita post. Sebelum balik Tanjung Pinang, balik Malaysia. Ni bukit ketiga dah ni. 4 kali bukit dah panjat. Jadi nak datang ni dia Dek Lingga ni, nak pergi tempat-tempat sejarah, kena fit lah. 2 hari tak cukup, nak pusing-pusing ni. Ada penat. Korsam je. Okey, alhamdulillah dia dah sampai. Oh ni. Ini apa? Ini apa je? Tu. Itu apa yang petak-petak ni? Ini dulu bekas rumah dia. Oh, rumah dia? Bekas Tapak rumah? enggak daripada tempat tempat orang-orang istirahat ketika kemari. Ada bangun baru. Oh, ini tapak rumah dia. Tapi rumahnya di sini bukan kat sini lah. Enggak, ini rumah untuk orang di makam. Oh. Bukan rumah tempat tinggal. Dia tinggal di mana? Dia tinggal katanya di kawasan sini, di bagian sana, karena di bawah tu ada sumber air. Namanya Sungai Lasi. Oh, di sungai apa tu? Iya. Sementara tempat ini dinamakan Bukit Nior dulunya. Sekarang orang mengenalkan tempat ini selain Bukit Nior adalah Bukit Keramat. Bukit Keramat. Mana masa dia sampai tu sini Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Orang ini kalau yang panjang ni mana kehebatan dia kan, bukan badannya kan panjang. Itu memang dia memang makanya itu dinamakan Bukit Keramat. Jadi kalau orang berziarah di sini dulu ini kan baru dibersihkan. Orang akan melihat tadi nensan beliau ini kadang-kadang lebih daripada ini panjang, kadang-kadang sangat pendek itu. Sehingga orang menganggap dia bukan saja keturunan dari Megat, namun dia juga sebagai ulama juga pada waktu itu, penyebar juga Islam sebelum ketibaan Sultan Mahmud Riyad Shah. Maka itu semula tempat ini dinamakan Bukit Nior, tapi oleh masyarakat dinamakan Bukit Keramat karena ketika orang ke hutan dulunya tempat ini senantiasa bersih. Tempat ini tidak pernah bersih oleh masyarakat, tapi ketika orang ziarah di sini dalam keadaan seperti inilah, keadaannya lapang. Sementara jalan ini baru saja dibangun. Kalau dulu kita nak kemari sangat susah menggunakan jalan lorong, melewati hutan-hutan baru sampai ke sini.
Megat ni daripada keturunan mana? Kalau menurut asalnya dia dari Jambi, Jambi. dari daerah Pangkalan Kandis. Sumatera juga kan? Ya, Pagaruyung, Jambi. Jadi Oh. dari Sumatera. Kalau Orang Sultan, Minang kita tak dapat mengesan bahawa dia orang Minang atau tidak, tetapi asalnya di situlah tersebut daripada salah silah yang ada pada rumah keturunan daripada Megat Kuning ini. Oh, ada lagi. Ada, keturunannya masih ada sampai sekarang dan masih punya zuriat lagi. Oh. Masa Megat Kuning sampai dah ada orang di sini. Menurut beberapa catatan bahawa di sini itu dulu dihuni oleh orang-orang asli, yaitu orang-orang laut maupun orang-orang mungkin yang tinggal di pinggir pantai pesisir. Bajau bukan? Di sini orang Mantang, orang laut tu selalu dikaitkan dengan orang Mantang, orang Barok dan sebagainya dengan istilah itu. Dan dialah salah satu tadi merupakan penakluk daripada orang-orang laut dan dia menjadikan dia sebagai tadi pemimpin daripada orang laut. Dengan ketibaan Sultan, keturunan beliau tadi Jamaluddin, Megat Jamaluddin tadi kerjasama atau melakukan tunduk setia membantu Sultan untuk mengurus pemerintahan dan mengapakan Sultan, mengabdi kepada Sultan tadi untuk tadi membantu menjaga keamanan. Lalu diberilah sebuah gelar dengan gelar Temenggung dan tadi diberilah suatu kuasa itu menjaga keamanan di perairan Kepulauan Lingga ini. Maknanya kalau boleh kata benteng-benteng ni pun atas Ya, dia. benteng Mapar itu adalah benteng yang memang dia yang mengetuai. Jadi benteng-benteng itu adalah benteng yang dikomandoi oleh dia. tadi Kek Cening, Kuala Daik. Ya. Oh. Subhanallah. Dia ada apa? Tempayan dengan batuk. Itu panggil batuk. Ya, kerana tempurung kelapa. Kurung ke apa tu. Nyaman kat sini angin. Dan ni sekarang baru pukul 6.55 pagi. Okay, insyaAllah nanti ada perkongsian lagi kita kongsi. Tapi ada satu lagi kubur. Ini satu kubur lagi. Ucu ni kubur apa Jo? Ini orang yang mengasuh beliau. Ya, ini orang yang mengasuh beliau semasa hidup, yang mengurus beliau. Cuma namanya tidak dapat dikesan. Pembantu lah kira. Pembantu. Lelaki. Laki-laki. Karena beliau menurut beberapa sumber lisan masyarakat, selain beliau tadi bertempat tinggal di sini, tujuan beliau di sini ingin mengasingkan diri daripada keramaian. Dan beliau tadi mencari sumber air namanya Sungai Laki di bawah sana, dan beberapa lisan masyarakat mengatakan dulunya ada batu tempat beliau sujud dan bekas lapak kaki maupun ini itu berbentuk seperti orang yang tadi sujud. Namun kita belum menyelusuri karena memang banyak batu hamparan yang rata di sungai di bawah sana. Kita belum dapat mengesan apakah benar apa yang menjadi sumber lisan masyarakat dengan apa yang ditinggalkan sampai saat sekarang ini. Jadi kita masih menelusuri informasi-informasi yang kita dapat. Maka ada dua makam di atas ni. Biasanya orang-orang yang dimakamkan, orang-orang yang dikatakan sebagai orang dekat beliau itu selalunya berada di bagian kaki daripada beliau, seperti Sultan Mahmud. Itu bagian kakinya adalah selain keluarga-keluarga beliau, isteri beliau maupun tadi orang-orang dekat daripada sesosok tadi ketokohan. Kepalanya sana lah. Ya, kepalanya. Kepala belah sana. Sebelah utara. Kiblat? Kiblat ke sana. Oh, kiblat ke sana Gunung Daik. Ke arah Gunung Daik. Okey. Ya. Kalau dah selesai kita cepat turun di sana, kita bergabung. Okey. Alhamdulillah. Nanti kita jumpa lagi.
InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Sebelum naik kapal, Jom ke Tugu. kita ada Ke Tugu. nak ke Tugu. Titik 0. Titik Khatulistiwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey ni. Sila. Kita dah sampai ke titik 0 Khatulistiwa. Negeri 9 Di Sungai Tenam. Khatulistiwa. Ni baru siap ni. Alhamdulillah sampai juga. Nanti sekejap. Nak ambil gambar tak? Oh. Chris, belum apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sebelah. Oh, itu yang teringin nak pergi tu bang. Ha? Tidur di Kelong. Rasa nak pergi. Nanti ada rezeki nanti bang, bagi tahu sampai. Ni keliling di titik 0 kita ni. Itu Tanjung tu. Sembilan ni. Dia asal dari Sembilan ni. Dia satu di negeri Sembilan ni satu. Andainya Dia itu tu masih apa? Macam sini kan gubernur. Sana Menteri Besar. Menteri Besar macam itu kan Menteri Besar. Ya, sini ke mana Pak Ansar. Alhamdulillah kita dah sampai ke pelabuhan Sungai Tenam. Nak ucapkan selamat tinggal kepada Daik Lingga, pada Gunung Daik. InsyaAllah kita akan terus ke Tanjung Pinang dan esok pagi barulah bergerak ke Setulang terus balik ke Malaysia. Jadi tak ada apa kot. Selesai kat sinilah kita punya vlog. Jadi jangan lupa like, subscribe, share, komen. Dan di apa-apa kekurangan tu boleh beritahu. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.